Hai semua, hari ni kita masak sup daging berempah ala mamak. Makan dengan roti je kita hari ni, tak lalu nak makan nasi. Serius weh, memang sedap, korang kena try. Nurul guna rempah sup daripada AKA Spice. Korang boleh beli dekat page dia, okey? Okey, kita blendkan semua bahan ni. Tambah air sikit, kisarkan sampai hancur. Kemudian kita tumis 3 sekawan, sup munjut, bahan kisar dengan akar ketumbar. Kemudian dah naik bau, baru Nurul masukkan rempah sup AKA Spice. Tambah air sikit, kita tumis dia sampai pecah minyak 2-3 kali, okey? Lepas tu baru masukkan daging, lobak merah dengan kentang, tambah air, biar daging dengan sayuran tu masak. Lepas tu dah boleh tambah garam atau bahan perasa yang korang suka lah. Okey, dah siap dah Nurul punya sup daging berempah. Makan dengan roti wholemeal. Lepas tu roti yang Prancis tu memang sedap weh, ataupun roti Bengali. Selamat mencuba.